Kak, ini kuncinya. So nanti bila bilik ni dah siap, kita akan roja Kak lah. Kita akan roja Kak bila dah siap bilik ni semua. So kita nak cakap terima kasih lah sebab sewa kita orang. Okay, alright. So bang, kita punya commission tadi jual bilik 1,000. So saya dah fikir masak-masak apa semua. Kita bagi commission kita 700 saya ambil. Balance semua tu, semua yang balance tu, daripada 1,000 semua balance yang ambil 700 tu, abang ambil semua. Yang balance yang banyak balance semua tu abang semua ambil. tu aku punya. Abang ambil. So 700 kau punya. Yang semua yang banyak tu aku punya seorang aje. Betul, abang punya seorang. Aku memang betul tak salah pilih kawan lah. Betul. Kita memang ada kawan lama pun. Tak apa macam ni. Aku bagi lagi kau 100. So 800 tu kau ambil, tak apa. Abang bagi lagi saya 100. Tak apa, aku bagi je. Kau ambil je semua 800 tu. Tapi balance semua. Balance yang semua tu tak apa aku ambil. Oi, macam banyak pula bang balance tu dengar semua lah. Tak apa, semua tu saya ambil, 800 abang. Tak apa. Kau ambil 800. Yang semua tu, yang balance tu yang banyak tu tak apa bagi aku ambil. Tapi kita kan kawan-kawan dah lama dah. Okey, boleh bang. Alright, terima kasih bang Bang, gak lu bang. Alright. Okey, terima kasih bang. Commission 1,000. Aku dah bagi dia 800. Balance semua aku dah ambil dah. Tapi rasa macam sikit pula. Patutkah aku tambah lagi 100? Bagi dia lagi 100?